Okey, Assalamualaikum. Hari ni Mak nak update cerita pasal si Avia Dewan Mat. Kalau korang tengok, sebenarnya ada cerita. Ingatkan nak cuba kacuk Sober EG ni, EG9 ni dengan si Avi. Sebab EG ni dia rendah sikit daripada si Avi. Tapi tu kecil lah EG ni. Risau belok sebab body si Avi ni besar. Aduh, balai pun. Dia besar, kecil. Oh, yang ni kecil. Kecil. Yang ni pun kecil ke? Dengan body besar tu, balai dengan ni. Katanya adalah yang suggest kata boleh modi pakai yang ni, nampak sama. Cuma yang kita risau sekarang ni dia punya batang ni kecil. Tengok beza dia tu. Jadi ini yang si Avi, yang ni yang EG. So boleh pasang tapi dikhawatiri takut belok. Wah, beza banyak ni. Spring pun jadi apa suggestion kita nak buat sebenarnya kalau dah jadi macam ni? Ini palatau ni, ini palatau. Ada otai bagi tahu cakap cuba, tapi otai pun tak biasa buat. Jadi kita palatau sendiri ni. Tak apa. Kalau tak jadi barang ni boleh jual, tak ada masalah. Sebab dia dah siap servis apa semua, tak ada masalah. Cuma yang masalahnya kita nak buat projek hari ni, dah queue lama dah ni. Rupanya dah jadi macam ni pula. Jadi ceritanya kalau nak buat low work juga, kena potong selingkar lah. Cuba lah potong selingkar. Kalau kata tak cun juga, nanti buat projek lain kita beli baru. Yang alang-alang dah buka ni lantak lah. Cubalah. Tapi boleh je buat selingkar pun tak ada masalah. Aku pendapat aku kita pakai dulu cuba dulu. Kita potong selingkar, tengok kedudukan dia macam mana. Nanti ada model sama ada kau nak repair balik ataupun SOB baru. Faham. Maknanya buat potong selingkar. Potong lu nak tengok ketinggian macam mana. Kalau kata ngam, tinggal yang okey, sama ada nak servis balik SOB ni, servis minyak dia balik ataupun beli baru terus. Baru pun tak adalah barang sangat harga. Kalau standard lah. Kalau harga untuk adjustable memang barang lah, 1000 lebih. Tapi kalau standard dia, kalau kita dah potong ni, ketinggian dia okey, standard dia tak mahal. Pasang standard, pasang balik dia punya spring. Boleh je. Yang berada tu cakap berapa lengkau ada potong belakang? Satu juga lebih kurang. Satu juga lebih kurang. Dia tak boleh banyak sangat. Tak boleh banyak. Betul. Mujung cabut yang belah belakang. Cabut belakang ni. Aduh, itulah try and error. Barang tak biasa buat. Tapi kereta-kereta yang body-body besar gini jangan buat main dengan sober kecil. Kadang orang dia bagi suggestion tapi dia tak biasa buat. Jadi ni body besar ni, EG body kecil, EG ringan. Ini barang jangan bubuh barang. Urat sendi bubuh yang pendek, bubuh yang nipis, bubuh yang halus, belok. Sini. Ikut sama telung. Tu nak lebih sini. Itulah aku ingat sini kot baru nampak selingkar ni. Kalau setakat pusing sampai sini tak cukup lah. Kita ambil sini Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat juga api dia. Sebab nak layu sikit je, tembak dekat dia punya tu, tarik sikit bagi dia rata. Maknanya kalau duduk sini dia rata sikit. Kalau macam ni dia kangkang sikit. So rata duduk sini sikit. Oh, senang tarik kalau dah panas.
Dia ikut lengkok tu. Cantik. Sepatu. Buka situ. Dia kena ni. Kena kepik je. Kena kepik je. Betul. Dia kena ikat tu. Bila kepik gini, dia punya tapak yang kita buang rata tadi tu, kita boleh buat tapak tu jadi tapak baru. Kalau kita punya buat potong ni pun dah cun, aku rasa kalau nak jimat beli sober, kalau nak jimat servis, kalau nak puati beli baru pun tak ada masalah, boleh pakai balik spring ni. Dia ni yang kita potong. Oh, ngam-ngam kan? Ngam-ngam masuk dia punya selok tu. Lepas tu kita tu dia tak ada tinggi sangat. Wah, cantik oh. Aku beli bateri baru. Oh, Aku gagah je. biar banyak bateri standby. Tak habis gitu. Oh, boleh check. Penuh je. Aku ambil yang 4000 mAh. Power. Oh, ngam-ngam bawah tu. Cun. Ni siap yang ni, pasang yang ni, lepas tu pasang yang sebelah lagi. Bila turun tengok rendah setara mana. Macam tu baru kita tahu kita punya percaturan potong okey ke tak okey. Selain daripada pasang sober ni yang mat dengan man tengah setting potong spring bagai kita nak bagi lower sikit lah. CRV ni tak nak bagi tinggi. Untuk kereta CRV ni mat ada beli ni lah, cooling coil ni tahun ni 2020 15 bulan 4, cukup 6 tahun cooling coil ni. Sampai dekat mat pasang setelah 6 tahun dia dapat cooling coil barulah CRV ni. Ni 200.5 CRV RD1 nya 200.5. Ni pun beli awal lah, masa minyak tu dah baru-baru nak naik, beli terus sebab takut nanti bila minyak naik banyak pula barang-barang spare part kereta naik barai. Kita tengok harga 2.5. Nanti kita pergi tanya selepas minyak dah naik apa semua tu, tiba-tiba kena 300, pengsan pula. Dan ni untuk sebelah dia pula. Ni kalau tak kepik ni, buka-buka ni lenting dia ni, kena kepik dulu baru buka. Sampai dia macam tadi tak, longgar sikit, kita berhenti tak. Yang ni dia memang dah setting sama macam air sober yang sebelum ni. Jadi nak berhenti bakar ni, kita orang berhenti bila tiba-tiba dia longgar. Dia longgar maksudnya spring tu dah lembut. Jadi kita dah boleh berhenti bakar. Kita biarkan dia sejuk sekejap.
nak cepat kita sejukkan dengan air lah. Yang ni okey lagi. Bila dia dah longgar, dia tiba-tiba akan macam jatuh lah. Dengar bunyi dia macam melepuh-lepuh tu. Dengar bunyi plepok-plepok, melepuh-lepuh tu. Tu maknanya besi dia dah nak lembut dah tu. Besi dia dah nak merah dah. Maksudnya dah sampai boleh berhenti, tahap boleh berhenti untuk bakar lah tu. Tapi kita tunggu yang ni dia longgar tu. Dia akan bergerak sendiri. Longgar dah? Okey, longgar dah, nampak dia dah boleh longgar. So boleh berhenti. Biarkan sejuk sekejap. Jadi kita letak air. Ni kawasan tu dekat lengkar tu dia dah lembut dah. Dah jadi macam tutorial nak buat potong spring pula. Tapi lebih kurang lah. Kita pun bukan pandai sangat, tapi lebih kurang lah macam ni. Jadi bila kita set up lengkar tadi tu panjang ni, kita cabut daripada spring pertama tadi. Kita tak kacau dah adjust yang ni, kita buka je. So yang ni kita masukkan je balik. Dia akan dapat lengkar tebal yang sama. Lepas tu dia akan masuk dekat dalam absorber tu, fit ikut lubang dia. Cun-cun lah. Maknanya kalau yang tu dia akan masuk ikut ni. Yang ujung bekas potong tu dia akan masuk ikut sini. Cun-cun ni. Yang kita potong tu. Cun-cun dah. Salah, bukan ni. So ni. Yang ni. Yang tu yang EG punya tu. Yang tu EG punya tak jadi. Yang ni. Yang ni betul. Kita akan ikut lengkar ni nanti. Yang kita potong tu dia akan duduk kat sini. Cun-cun punya. Okey. Yang ni bukan, yang ni kita akan pasang balik. Spring ni pakai pasang balik. Mak akan yang ni kira try and error lah, tak jadilah. Walaupun lebih kurang sama, boleh pasang masuk. Tapi dia punya yang mat tak jadi pasang tu adalah sebab dia punya batang ni dia kecil daripada yang CRV. Banyak beza. Tok belah sini kau tak buka lagi. Hammer. Okey. Cun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim ya karim. Okey, selesai kita potong spring absorber belakang si RV mat ni.
Percaturan awal adalah nak pasang S-Sober daripada model EG9. Boleh pasang je, atas bawah pun boleh pasang je. Cuma kita orang punya planning nak masukkan spring CRV ni kepada S-Sober EG9 tu, sebab spring CRV ni dia lebih, lengkor dia lebih tebal daripada EG9. Tapi tapak EG9 tu tak boleh masuk spring ni. Spring ni dia agak besar, besar sikit lah lengkor dia tu. Jadi kita orang buat cadangan, keputusan kita orang potong spring itu satu lengkor dan kita layu sikit bagi dia boleh masuk cantik pada tapak S-Sober lah. So S-Sober mat ni, yang CRV mat ni belakang ni, dua-dua ni dah out dah sebenarnya. Dah memang dah tak tendang balik lah. Kalau turun tak naik balik lah, ataupun kalau turun dia naik lambat sangat. So untuk buat masa sekarang ni, kita just setting untuk spring dia dulu. Untuk S-Sober sama ada mat nak servis atau tak, tengok nanti. Kalau sama ada, kalau mat nak servis, mat hantar pergi servis saja, dia akan bubur minyak baru. Kalau mat tak nak servis, beli baru. Kita akan buat cerita pasal tukar S-Sober baru pula nanti. So yang ni untuk hari ni nak setting spring. Kita nak setting spring ni lah, nak rendahkan sikit, tengok rendah macam mana. So sekarang ni dah masuk waktu sembahyang Zuhur, tinggal dulu, Man pun tinggal dulu nak sembahyang Zuhur. Nanti lepas sembahyang Zuhur nanti dia settlekan lah untuk bahagian belakang ni dan bahagian depan lah. Untuk belakang 4. Kita punya target 3, tapi kita dapat 4. Tapi biarlah dulu, buat 4 dulu, sebab mak tak berani juga nak buat sampai 3 ni. 4 ni pun dah rendah dah. Kalau ikutkan 5, ni pun sebab nampak tinggi ni sebab jack tayar depan. Tapi kalau tayar depan tu turun, dia jadi 4. Mak dah check dah, dia jadi 4. 4 pun okey dah, asal dia 5. Ni dia punya S-Sober ni, minyak dia pun memang kata tak cun. Dia turun, tekan turun, dia tak naik. Jadi yang tu maybe kena servis atau mak nak beli S-Sober lain nanti. So yang belakang ni 4. Kat depan tu kita nak tengok, kita nak turun 3 ke. Kita tengok perbezaan yang CRV. Kalau beza dengan yang ni, CRV pendek lagi. Ni sama. Sama lah depan dengan CRV. Yang ni EGC. EGC. Bukan je nak EGC. Ni EGC. Sama je depan belakang EGC. Yang ni yang OV CRV mat. Alah, yang depan CRV lagi pendek. Cuma bezanya sekarang ni kita orang nak ambil spring ni. Spring ni memang tebal, tak boleh pakai yang ni. Yang ni boleh ambil spring dia. Spring boleh ambil. Boleh pakai. Sebab yang ni kalau pakai kat sini jadi kemah lah. Tapi yang ni memang kena potong. Dia panjang sikit. Mana dia punya spek udang dia. Spek udang yang CRV panjang sikit.
Panjang sikit yang CRV punya. Tu je lah. Tapi kalau ikutkan daripada dia depan dia, CRV punya ni pendek je daripada ni. Cuma yang ni spring spot. Maknanya kalau masuk di kereta dia akan turun lagi. Kau nak pakai turun ni? Entah, boleh je nak test. Sebih dah ni. Ni pakai balik lah. Pakai balik yang CRV punya. Sarung tu Boleh? Sama? sama je. Oh, tu sama boleh lah. Oh, so yang depan kita try. Dia punya batang ni sama banyak? Sama tebal? Kurang. Lebih kurang je tau. Kaliper ada? Kaliper boleh nak tengok kaliper. Yang ni kita pakai yang EGC. Nampak macam sama. Yang belakang tu memang kita potong lah. Kita pakai yang CRV, kita potong. Yang besar sebab dia beban belakang. Kurang dia sikit je. Cik suruh ukur yang tu. Berapa? Ini berapa? 45 mm. Ni 44. Oh, sikit sangat. 44 pula. 40, 42, 43. Beza 2 mm je lah. 45. Okey. So boleh pakai lah kalau gitu. Yang ni memang pakai je ni. Nanti dia akan turun lah ni. Ikut beban ni dia memang akan turun lagi ni. Okey, boleh kita tengok macam mana. Pasang dua-dua turun. Janji depan tu turun. Dapat 3 jari ke. Oh, tapi speed udang ni kena pakai yang CRV juga. Okey. Tak boleh pakai yang EG ya. Dia beza. Kalau yang EG punya Beza tu. Beza daripada segi ruang ni. Nampak? Tu berapa mm tu? Dia punya beza. Lima 50 mm. Yang ni 71 mm. Mana ni 71. Yang CRV punya, yang speed udang ni, yang EGC 50. Beza 20 mm. Memang kena pakai speed udang di balik . Yang ni boleh pakai set EG. Kita try set EG tengok kan ni. Ni kamar dah ni. Tak tahu kan kau buka dah bau ni. Tak ni. Kau tak usik lagi. Tak ada hal kot. Ini alang-alang tukar apa arm belah kiri dah tukar. Ni belah kanan tak tukar lagi. Jadi kita tukar. Jadi satu set kiri kanan dah baru. Sedap sikit handling. Settle. Lantai je main buat masuk. Tak tahu dah masuk dah. Nak pakai ni. Mat pula membala buang cover ni. Kita orang punya plan nak buang bar ni. Nak cabut bar ni. Mat nak pakai bumper saja. Bar ni mungkin nak hantar pergi repair. Cat cantik sikit. Okey. Ni rupa dia tanpa bar depan. Wah, macam ni . Menatang. Kau ajar je pemain. Ni bar dia. Banyak juga rupanya nak cabut. Dia ada sini dua. Sini satu. Lepas bawah tu dua. Lepas tu besi terjolur ni, kalau tak nak pakai bar dah lain kali, dia ada skru belah bawah tu kena buka. Yang ni pun sama. Dia ada skru belah dalam tu kena buka untuk cabut lah bagi toge. Tapi mat ni nak pakai lagi. Biarlah tengah gini dulu. Yang bar ni pun boleh modi untuk kalau lah kata ada nak buat macam bar lain ke, modi bar lain ke buat, boleh juga. Tapi yang ni boleh pakai balik. Yang ni bobo spotlight panjang tu ke, nantilah janji barang ni ada biar dulu. Letak nombor plate kat sini. Yang ni dia kusam sangat ni. Kalau nak pakai balik pun okey. Lagi cat balik.
Ini belah kiri pula. Belah kanan dah saya terpasang. Tadi dah turun dah. Memang nampak cun. Jadi nak tukar belah sini pula. Nak tengok nanti macam mana. Nampak gaya yang macam ni. Yang ni, yang CRV ni kita tukar terus batang yang EGC ni. Cuma yang EGC kita pakai balik sepit udang yang CRV punya. Dia boleh masuk. Dia punya ketebalan untuk depan dengan CRV beza 2mm je. Beza 2mm je. Yang CRV 45, yang EGC 43. Tapi boleh pakai lah, beza dia 2mm je boleh pakai. Cuma sepit udang je lah pakai yang CRV. Sebab sepit udang CRV dia besar. Sepit udang CRV dia besar, dia punya jarak dia. Ni makan dia. Memang cun lah. Dengan tayar 45. Lepas tu saya tak 2 jari. Ni 2 jari ke sejari? Kalau mak tengok ni sejari ni. Sejari. AG6. Aduh, gila. Kenapa? Bawah ada problem? Apa? Nak tambah ni boleh kena cabut ke? Nak tambah tu kena cabut ke memang OBD kat situ ke boleh cabut? Ni bar ni rapat ni. Ni bar ni. Ni kalau bonggol tinggi ni kena rasa. Okey. Ni keadaan kereta mak kalau pakai S-Over EG6 original. Tapi yang ni spin sport, bukan spin standard. Kalau spin standard dia tak rapat ke ni. Ni spin sport EG6. Maksudnya CRV ni kalau pakai EG6 boleh je, tapi kena pakai spring standard dia. Spring standard dia maybe keras sikit. Yang ni lembut, dia turun terus. Satu jari je. Yang ni setting ni kalau yang ni pakai yang ni kena turun bagi 2 jari belakang. Tapi masalah sekarang ni kita orang nak tukar pakai yang S-Over kancil balik, S-Over CRV balik. Kita orang nak buat naikkan dapat jadi 2 jari atau 3 jari. Sebab yang ni akan ganggu bahagian bawah. Ni ada bar ni. Bar ni yang cover Oisam ni. Ini kalau bonggol tinggi sikit ni jahanam. Habis tak dan pergi mana-mana. Sangkut. So kena naikkan. Mungkin orang buat rendah-rendah tu masa ni dah tak ada kot. Mungkin besi ni dah tak ada. Yalah, rehat.